Macam mana nak, Macam apa mana nasihat Arif you? approach lecturer tu? Macam mana Arif rapat dengan Sebab lecturer orang kata tu? kita kena rapat dengan lecturer untuk get good grades. Untuk benda tu sebab kita risau juga ada isu orang kata yang rapat dengan lecturer ni diambil kesempatan apa semua kan. Cara dia waktu dalam kelas, waktu kuliah, kita lebih menonjol. Kalau waktu tu pensyarah bertanya soalan, kita lebih aktif. Dan kalau boleh selepas waktu kuliah juga, kita berjumpa untuk bertanya dengan lanjut. Terutama pensyarah yang kalau kita buat tugasan dengan dia assignment, kita lebih berbincang lebih mendalam berbanding pelajar lain. Dari situ nampaklah tak ada isu nanti orang kata, ada juga isu lah macam dia rapat dengan pensyarah kata, oh dia ni ambil kesempatan ni. Orang kata istilah dia yang istilah kasar dia penjilat lah. Jadi istilah tu tak baik. Tapi kalau boleh rapat dengan pensyarah tu dengan cara yang betul-betul orang tahu, oh dia rapat sebab dia aktif. Kalau tak rapat aktif disebabkan oleh dalam waktu kuliah, mungkin dekat luar korang berprogram, pensyarah tu jadi penasihat. Dari situ orang nampak, oh ada sebab dia rapat kan.